Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda bagaimana cara untuk merawat masalah keguguran dan juga wanita yang baru lepas bersalin. Pernahkah anda bagi mereka yang mengalami keguguran dan lepas bersalin merasa senak dan tidak selesa di bahagian ari-ari dan juga merasa seperti seakan-akan berdenyut-denyut di bahagian ovari? Itu menandakan masih ada sisa-sisa darah kotor dan darah ketul-ketulan yang belum keluar dari rahim anda. Kat depan saya ni ialah pokok pekan air. Pokok pekan air ini sudah menjadi tradisi bagi bidan-bidan kampung untuk merawat mereka yang mengalami keguguran dan bagi mereka yang melalui proses berpantang. Ianya sangat-sangat baik untuk menaikkan semula peranakan dan juga untuk mengecutkan kembali peranakan. Cara penggunaannya ialah dengan mengambil pokok pekan air ini beserta dengan akarnya sekali. Kemudian dibasuh sehingga bersih dan dicincang menjadi potongan yang kecil-kecil dan kemudian rebus di dalam periuk dengan beberapa gelas air. Kemudian air tersebut diberi minum kepada mereka yang mengalami keguguran dan bagi mereka yang baru lepas bersalin.